Peserta Ironman ni tak solat ke? Assalamualaikum semua. Saya hari ni tertarik dengan satu komen saya nampak dekat social media tu berkenaan peserta-peserta Ironman Malaysia yang Langkawi tu, mereka daripada pagi sampai ke malam. So, macam mana mereka solat? Ada orang tanya macam tu. So, saya nak berikan sedikit penjelasan. Untuk makluman semua, saya salah seorang daripada Ironman finisher tahun lepas. Jadi mungkin saya boleh kongsikan sedikit pengalaman saya lah. Okey, untuk peserta-peserta Ironman ni, untuk segmen swim, untuk berenang tu, kita akan start lepas hari dah cerah, hari dah siang. So, tak ada masalah tentang subuh. Subuh boleh diselesaikan awal, waktunya sendiri. Solat qabliyah subuh pun boleh settle, tak ada masalah, banyak masa. Lepas swimming tu, kita akan terus ke berbasikal. Kita akan masuk pada transition area. So, dekat situ tak ada istilah solat sebab solat zuhur belum lagi masuk waktunya. Persoalannya datang apabila kita kembali daripada berbasikal tu. So, bila cerita tentang berbasikal ni bergantung kepada kita ambil full Ironman ataupun half Ironman. Kalau full Ironman, kita kena berbasikal 180 km dan half Ironman, kita akan berbasikal 90 km. Okay, kalau yang mengambil half Ironman tu, mereka akan berbasikal 90 km bergantung pada berapa laju dia kayuh lah. So, bila balik daripada transition area tu, ada kemungkinan dia akan solat jamak takdim lah. Solat zuhur dan asar dijamakkan di waktu zuhur. Ingat ya, majoriti daripada peserta-peserta Ironman ni dalam status musafir. So, tidak ada masalah untuk dijamakkan solat. Macam yang saya buat baru ni tu, kita solat selepas kita dah kayuh 180 km berbasikal. So, saya akan jamakkan, gabungkan solat zuhur dengan asar selepas waktu asar. Jadi, jamak tak. Peserta-peserta Ironman kita akan dibekalkan dengan 2 beg ni untuk kita letakkan segala peralatan-peralatan perlu kita. Untuk yang biru ni untuk basikal, bike, blue bike. Untuk red, run, red. So, di dalam beg-beg kita ini, yang kita letakkan di transition area, segala peralatan yang kita perlukan boleh kita letak dalam beg ni. Kita nak letakkan barang-barang solat kita, telekong ke, botol air untuk wuduk kan, semua boleh letak dalam ni. Macam saya sendiri, saya solat di transition area tu. Tak ada masalah. Saya buat Ironman di luar negara tau, negara bukan Islam. So, memang tak ada masalah, dia orang tak kisah pun. Selepas selesai berbasikal, kita akan teruskan dengan larian. Kalau half Ironman, mereka akan habis event mereka sebelum waktu maghrib pun. So, tak ada masalah, tak ada isu berkenaan maghrib isyak. Untuk peserta full Ironman, yang akan lari lagi marathon pula lepas tu, mereka memang akan sampai ke malam. Kalau yang lajulah alhamdulillah. Yang lambat sikit tu mereka akan selesai waktu malam. Jadi maghrib isyak pada kebiasaannya kita akan jamak takhir. Maghrib isyak digabungkan, kita akan solat di waktu isyak selepas kita selesai Ironman. So, itulah sikit ya perkongsian berkenaan solat waktu event Ironman ni. Senang ceritalah, apa juga keadaan pun solat tu jaga. Anda belajar satu hari ni, kalau ya komen subhanallah dan follow saya.